Mesti anda semua kenal kan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM. Selalunya kita nampak mereka masa musim banjir. Tapi korang tahu tak yang asal-usul mereka ni sebenarnya bermula dari persiapan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Jom kita selami kisah evolusi mereka yang cukup luar biasa ni. Perang Dunia dan bantuan banjir zaman sekarang. Bunyi macam dua benda yang langsung tak ada kena-mengena kan? Tapi sebenarnya jawapannya terletak pada sejarah sebuah agensi yang sangat penting di Malaysia. Jom kita bongkar sama-sama. Ceritanya macam ni. Pada tahun 1939, fokus utama mereka cuma satu, bersiap sedia kalau-kalau ada serangan musuh. Kalau kita lihat hari ni pula, fokus tu dah beralih 100% kepada pengurusan bencana. Jadi, macam mana agaknya perubahan yang begitu besar ni boleh berlaku? Cuba kita bayangkan sekejap. Kita kembali ke tahun 1939. Suasana masa tu tegang. Baham Perang Dunia Kedua dah mula terasa. Jadi, kerajaan British pada waktu tu menubuhkan satu pasukan pertahanan awam. Tapi, ia bukan macam jabatan rasmi pun. Lebih kepada satu tindak balas kecemasan untuk melindungi orang awam daripada serangan. Okey, sekarang kita lompat sikit ke depan ke tahun 1951. Tahun ni memang satu titik perubahan yang sangat penting. Inilah tahun yang mengubah pasukan yang bersifat sementara tadi tu menjadi sebuah institusi yang kekal dan rasmi. Dan inilah dia dasarnya, Ordinan Pertahanan Awam 1951. Ini bukan sebarang dokumen tau. Undang-undang inilah yang ibaratnya memberikan nyawa dan status rasmi kepada pertahanan awam, menjadikannya sebahagian daripada jentera keselamatan negara, bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Menariknya, undang-undang ni bukan sekadar bagi status rasmi je. Ia juga meletakkan satu kerangka tugas yang agak unik. Boleh kata ia mewujudkan satu angkatan dengan dua personaliti yang berbeza yang akan diaktifkan bergantung pada sama ada negara dalam keadaan perang ataupun aman. Okey, bayangkan. Di satu sisi ada bunyi siren dan ancaman perang. Itulah peranan pertama mereka. Di sisi lain pula, fikirkan tentang keadaan aman yang tiba-tiba diganggu oleh bencana alam macam banjir. Yang itu pula peranan kedua. Dua dunia yang sangat berbeza tapi misinya tetap satu, melindungi rakyat. Tapi ada satu lagi peranan penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tugas mereka untuk mendidik dan pastikan kita semua ni sentiasa bersedia menghadapi apa jua kemungkinan. Ini membawa kita ke era moden. Macam mana pula kalau ancaman terbesar bukan lagi datang dari peperangan, tapi dari alam semula jadi itu sendiri? Bila banjir besar, tanah runtuh menjadi musuh utama, adakah peranan APM perlu berubah? Jom kita lajukan masa ke tahun 2015. Ini adalah tahun di mana APM mengalami satu lagi transformasi terbesar dalam era moden. Satu perubahan yang meletakkan mereka betul-betul di pusat pengurusan krisis negara. Pada 26 Ogos 2015, satu keputusan yang sangat besar telah dibuat di peringkat tertinggi kerajaan. Dan keputusan inilah yang secara rasminya memberikan satu tanggungjawab yang bukan calang-calang besarnya kepada APM dan mengubah peranan mereka. Inilah intipatinya. Tugas untuk menyelaras keseluruhan tindak balas bencana negara, satu tugas yang sebelumnya dipegang oleh Majlis Keselamatan Negara, kini diserahkan sepenuhnya kepada APM. Ini bukan sekadar pertukaran jabatan biasa, ini adalah satu anjakan tanggungjawab yang amat besar. Ini bermakna APM kini dah jadi macam otak atau pusat arahan bagi semua operasi bencana di Malaysia, dari peringkat persekutuan sampailah ke setiap daerah. Bila berlaku krisis, merekalah yang akan pegang kebudi. Jadi, jelas sekali perjalanan APM ni cukup mengagumkan. Daripada sebuah angkatan yang bersiap untuk perang kepada sebuah agensi yang berperang dengan bencana.